Tuan-tuan tahu ataupun tidak, keluarnya seawal muncul Imam Mahdi. Imam Mahdi takkan bunuh ataupun takkan pergi lawan Rom. Dia takkan pergi lawan Yahudi. Yahudi dan Rom dah masuk ranking ketiga, keempat. Tuan-tuan tahu tak siapakah orang pertama? Siapakah golongan pertama yang akan ditentang, yang akan dilawan, yang akan apa? Yang akan ditemui oleh ataupun Al-Mahdi ni? Mereka akan pergi jumpa siapa? Siapakah yang akan diperangi oleh Al-Mahdi bersama dengan Ahlu Syam, bersama dengan Ashabul Rayatus Sud, bersama dengan panji-panji Taifah Mansurah belakang Al-Mahdi ni? Mereka akan cari siapa dulu? Mereka akan pergi bunuh siapa dulu? Mereka akan pergi perangi siapa dulu? Bukan Yahudi, bukan Kristian, bukan Rom, tuan-tuan. Tapi siapa? Bangsa Arab. Kenapa bangsa Arab? Kenapa bangsa Arab? Maka ini kita akan kupas. Kenapa bangsa Arab yang sezaman dan bukan sezaman, yang sebangsa dengan Nabi, tiba-tiba Al-Mahdi akan pergi perang dulu, akan pergi perangi bangsa Arab. Sebab tu, saya kembali kepada perbincangan kita tadi, maka signal isyarat yang kedua, bila munculnya Al-Mahdi ni, apabila berlakunya kerosakan pada bangsa Arab itu sendiri. Tuan-tuan boleh tengok dengan pusat judi terbesar kat mana? Bukan dekat negara Rom, tuan-tuan. Pusat apa lagi? Yang terbaru, Sallallahu Alaihi Muhammad. Pusat disput antara terbesar di dunia dekat mana? Bukan pada dekat negara Kristian, tuan-tuan. Dekat mana? Tuan-tuan jawab. Ini yang menjadi punca antara kenapa Al-Mahdi akan pergi cari bangsa Arab dulu. Kamu ni bangsa Nabi. Kamu ni penuh. Kenapa kamu mencemarkan kesucian bangsa Rasulullah SAW? Maka muncul dan aku hari ini, kata Imam Al-Mahdi, untuk membawa kembali kejernihan. Untuk aku jernihkan kembali segala kekeruhan bangsa aku dan juga bangsa Nabi ku. Ahlul Bait. Tuan-tuan, maka itu yang dikatakan. Bila berlakunya kerosakan di bumi ataupun bangsa Arab. Tuan-tuan, Nabi kata, la khairu fikum. Kamu takkan lihat kebaikan lagi di atas muka bumi Allah. Dan saya nak bawa tuan-tuan. Maaf, saya rasa meremang di rumah saya hari ini. Bila sebut tentang tidak ada kebaikan lagi di atas muka bumi Allah. Tuan-tuan cuba cari spin. Ataupun tuan-tuan cuba cari kaitan dengan apa yang kita lalui hari ini. Bumi ni dah tak ada kebaikan. Kita dah hampir 2 tahun tuan-tuan terkurung dalam PKP. Walaupun on off. Bila nak selamat? Bila nak bebas daripada COVID-19 sebenarnya? Tuan-tuan, saya teringat kepada satu perkongsian. Pada awal 18 Mac 2020, ada satu pembual yang diwawancara dengan satu seorang Tok Guru. Minta maaf, saya tak ingat nama Tok Guru ni. Daripada Fatani. Bila dikatakan, ditanya, Tok Guru. Bila Tok Guru, pada pandangan Tok Guru ni, seorang, mungkin kita tak pasti mungkin bertaraf waliullah. Tok Guru Patani Pondok di sebelah Fatani, Thailand. Bila ditanya, Tok Guru rasa apa pandangan Tok Guru tentang COVID-19? Bila kita akan keluar daripada bebas daripada COVID-19? Tok Guru kata apa? Bumi ni tak selamat dah. Tunggu Imam Mahdi je, mari selamat. Tuan-tuan, simple je Tok Guru sebut. Tapi saya terus terreact ataupun teringat dengan hadis ni, tuan-tuan. Tok Guru kata apa? Tak selamat dah. Tak ada siapa boleh selamat dah. Melainkan kita hanya tunggu Al-Mahdi yang akan menyelamatkan bumi. Sedangkan Nabi kata apa tadi? Bila berlakunya kerosakan di semua bumi Arab. Mana ada bumi Arab yang selamat? Memanglah Dubai ataupun Abu Dhabi tidak ada peperangan. Tapi selamatkah mereka, akidah mereka? Macam-macam benda yang berada di bumi Arab Saudi. Benda ni agak sensitif untuk kita bincangkan. Sebab kita sesama Muslim, tuan-tuan. Tapi inilah fitnah akhir zaman yang Nabi rujuk khusus. Tuan-tuan tahu tak hadis yang Nabi kata apa? La ilaha illallah. Wailul lil Arabi. Wailul lil Arabi. Min syarri qad iqtarab. Nabi kata apa? Wahai bangsa Arab, celakalah kalian bangsa Arab. Nabi, kita kata apa? Nabi mencelakakan bangsanya sendiri. Maksudnya apa tuan-tuan? Kalau sampai Nabi, kita kata melaknat lah. Celaka ni laknat lah kan, bahasa laknat. Kalau Nabi boleh meletakkan celaka pada bangsanya sendiri, tuan-tuan agak-agak, apa tahap keterukan, apa tahap kerosakan yang Arab hari ni buat, sampai Nabi kata kamu celaka. Tuan-tuan pernah jumpa hadis akhir zaman, Nabi pernah doa, Allahumma barik lana fi Syamina, Allahumma barik lana fi Yamina. Tiba-tiba Nabi tak berkata, Ya Allah berkatilah bumi Syam, Ya Allah berkatilah bumi Yaman. Tapi Nabi tak berdoa, Ya Allah berkatilah bumi Arab Saudi. Tak ada di dalam skrip doa Nabi akhir zaman. Kenapa tuan-tuan? Maka jawapannya, hanya Al-Mahdi yang akan mampu menyelamatkan bumi ini. Ia menurun. Ataupun seperti lilin yang dimakan api. Sama seperti yang digambarkan dalam filem Lord of the Ring.
Dalam itu ada adaptasi-adaptasi figura-figura. Nama-nama yang dimaksudkan di dalam fenomena akhir zaman. Anda akan lihat satu dinding yang tinggi dan tebal yang mengawal Sauron. Itulah yang dimaksudkan sebagai Isengard, iaitu tembok Ya'juj dan Ma'juj. Dalam tu ada tentera-tentera Dajjal yang dinamakan The Witch King. Itulah Ya'juj dan Ma'juj. Ada lelaki yang berpakaian putih, berjanggut panjang, rambut panjang, itu adalah Gandalf. Siapa dia? Imam Mahdi. Ada yang muda, yang berwatak pahlawan, Aragorn, itu adalah Nabi Isa alaihi salam. Tetapi dalam banyak-banyak watak ini, Nabi Isa tenggelam, Imam Mahdi tenggelam, Sauron tenggelam, Witch King tenggelam, Isengard tenggelam. Tapi yang paling banyak dipaparkan ialah watak Prado, yang bawa cincin tu. Jadi Prado ni kita nak bandingkan dengan siapa dalam hadis-hadis fenomena akhir zaman? Siapa Prado? Imam Mahdi dah ada, Nabi Isa dah ada, Ya'juj Ma'juj dah ada, tembok dah ada, Dajjal dah ada. Prado tu siapa? Prado tu siapa? Prado tu ialah orang-orang yang duk tengok TV tu lah. Prado tu ialah anda semua. Prado sedang melakonkan watak kita semua. Dalam filem tu, tak ada tuan punya cincin. Tajuk dia Lord of the Ring, tuan punya cincin. Cincin tu bukan cincin Imam Mahdi, bukan cincin Nabi Isa, bukan cincin Dajjal. Cincin tu adalah kita. Kitalah tuan cincin, kitalah Lord of the Ring. Duk cari tak siapa Lord of the Ring? Siapa Lord of the Ring? Hak duk tengok TV itulah Lord of the Ring. Anda tahu tak apa yang dimaksudkan dengan ring? R-I-N-G. Semua akronim huruf R-I-N-G adalah adaptasi daripada surah-surah awal Al-Quran selepas Al-Fatihah. R adalah adaptasi surah Al-Baqarah. I adalah adaptasi surah Al-Imran. N adaptasi surah An-Nisa. Dan G adaptasi surah Al-Ma'idah. Sebab Dajjal dan Yahudi mengetahui rahsia ini. Sebab itulah mengapa selepas Al-Fatihah Allah terus datangkan surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah memang tidak ada cerita lain Nabi Musa dan bangsa Bani Israel. Musuh utama paling patut kamu kenal ialah Yahudi. Musuh utama patut kamu kenal ialah Israel. Dan R itu ialah akronim daripada perkataan reload. Reload. Sebab sifat bagi orang Yahudi, mereka tak akan kacau dari sudut agama. Mereka tak akan kacau dari sudut akidah. Mereka tak akan kacau dari sudut kepercayaan. Mereka akan kacau dari sudut adab. Mereka akan kacau dari sudut sifat-sifat akhlak anda. Mereka akan merosakkan akhlak dan kehidupan Islamik anda. Dan dia akan reload apa jua untuk anda. Anda nak penyanyi karaoke, dia reload untuk anda. Anda nak joget, dia reload joget untuk anda. Anda nak akademi fantasia, dia reload akademi fantasia. Anda nak mentor, dia reload mentor. Anda nak kelab malam, dia reload kelab malam. Anda nak lucah, dia reload lucah. Anda nak perempuan seksi, dia reload perempuan seksi. Anda nak pawagam, dia reload pawagam. Tapi satu benda, reload yang kita tak boleh tinggal ialah reload top-up prepaid anda. Jangan tak reload, kalau tak reload tak boleh bercakap. Hak lain, jangan. Lihat sekarang, setelah apa yang dia reload, apa yang berlaku kepada anak muda Islam sekarang. Bukan sahaja di Pulau Pinang, bukan di Malaysia, di seluruh dunia. Apa yang berlaku? Anak-anak muda kita sekarang lebih kenal artis atau sahabat-sahabat Nabi. Anak kita sekarang lebih kenal penyanyi atau sahabat-sahabat Nabi. Anak kita sekarang lebih hafal nama-nama pemain bola dan pasukan kegemaran atau sahabat Nabi. Kalau pasukan Barcelona dia minat, 11 pemain daripada penjaga gol sampai penyerang semua dia hafal.
Kalau dia minat MU daripada penjaga gol sampai penyerang semua dia ingat. Cuba suruh 5 orang sahabat Nabi. Balik ni tanya anak masing-masing. Sebut 5 orang sahabat Nabi, agak-agak berapa dia ingat. Buka bilik anak-anak anda. Ada gambar apa? Ada gambar Lady Gaga, ada gambar Lionel Messi, ada gambar Ronaldo, ada gambar K-pop, macam-macam. Ini adalah berhala-berhala bentuk baru untuk anak-anak anda. Sudah digambarkan tentang umat-umat dahulu, penyembahan-penyembahan berhala. Tetapi untuk zaman ini mereka cuma recycle balik. Mereka cuma renovate. Untuk dia buat suatu berhala, bentuk patung, bentuk besi, bentuk binaan, kita umat Islam tak akan sembah. Tetapi dengan inovatif mereka mencipta berhala-berhala baru dalam bentuk apa yang dikenali dan dipanggil sebagai idola untuk anak-anak anda. Siapakah idola anak anda? Lihatlah apa yang terpampang pada dinding bilik masing-masing. Kalau itu bukan idola, dia tak akan tampal. Kalau itu bukan idola, dia tak akan lekatkan. Sebab dia minat dan itu idola dia. Inilah berhala bentuk baru kepada anak-anak kita semua. Itu yang R. Yang I, Imran, surah Ali Imran. Ali Imran tentang kisah Nabi Isa, Maryam dan Bani Israel. Dan Nabi ini lebih mendekati kepada agama apa? Kristian. Musuh nombor 2 tak ada orang lain. Kristian inilah yang banyak kacau tentang agama. Hak tadi memang adab dan akhlak kita rosak. Yang ini kacau agama. Tak habis-habis. Pas satu isu, pas satu isu. Ingat tak dulu? Isu yang paling hot, paling panas, paling tegang. Isu kalimah Allah. Mereka cuba juga nak isu ni. Tapi apa jadi? Akhirnya dengan ulama, akhirnya dengan cerdik pandai, akhirnya dengan cendekiawan dan pegawai-pegawai yang berkuat kuasa pada bahagian dan bidang masing-masing, kita mampu mengekangkan dan mengendurkan masalah ini. Benda ni saya dah sebut di banyak tempat. Sebenarnya boleh atau tidak guna kalimah Allah. Boleh tak tidak dia nak guna kalimah Allah. Walaupun dia kata sifat akidah dia Trinity, Ruhul Kudus, Nabi Isa, yang ketiga tu siapa? Allah juga kan? Allah juga. Walaupun dia bersifat syirik, dia bersifat bersepadu, dia bersifat persyarikatan, Tuhan yang ketiga tu tetap Allah. Dan memang nama dia Allah. Dan dia nak bubuh nama tu untuk Allah. Pasal apa? Tidak boleh. Pasal apa tak boleh? Takkan Tuhan tu nama Allah nak suruh letak nama Abdul Karim. Aku sembah Jesus, aku sembah Ruhul Kudus, aku nak sembah Abdul Karim. Tak boleh. Tuhan ni nama Allah. Aku nak letak nama Allah lah. Pasal apa yang jadi tak bolehnya? Kita nak bagi atau tidak? Dari sudut hukum sebenar, kita tidak boleh melarang mereka menggunakan nama ini. Nama Allah tetap Allah lah. Dia nak syarikat ke, dia nak syirik ke, dia tetap Allah. Tengoklah bagaimana orang-orang kafir, Arab-Arab musyrikun jahiliyah bersumpah. Mereka tidak pernah meninggalkan wallah wa billah wa tallah. Cuma dia tambah wallata wa uzza tu sebab dia syirik. Dah nama Allah, dia tak pernah tukar nama Allah ni, dia nak bersumpah dengan nama lain. Tetapi kita kekang di sini adalah kerana masalah politik dan masalah keselamatan akidah anak-anak kita. Kalau mana-mana tempat saya akan sebut tentang supaya balik ke rumah masing-masing, putarkan balik, apa dia Roslan? CD filem Alibaba Bujang Lapuk. Ada tak filem Alibaba Bujang Lapuk? Ada tak kat rumah? Dalam filem itu ada 2 watak penting. Abang dia, Kasim Baba, adik dia, Ali Baba. Abang kedekut, kudukut. Adik pemalas, kerja berat, takut reput
reput tulang. Beginilah nasib diriku yang malang, oh Tuhan. Sambil malah-malah duk menyanyi sampai ke Bukit Kurma juga. Baru nak tebang pokok manggis, tiba-tiba datanglah kumpulan 40 penyamun. Ni ayat kuasa 40 ni. Tadi 40, penyamun pun mesti 40 orang. Baru dia jadi ada kekuatan. Last sekali, pendekkan cerita, dapat harta. Si abang ni nak korek rahsia. Nak korek rahsia bagaimana kamu boleh jadi kaya. Akhirnya adik bagi tahu. Yang poin dia ialah dia nak akses buka pintu gua. Nak akses tu je. Akses buka pintu gua. Lalu adik bagi tahu akses buka pintu gua ialah ya insong mata kaji smarngi sing. Bila dapat akses ini ingat. Bila kita bagi akses buka pintu gua, Kasim Baba dia tak datang dengan basikal. Bila bagi buka akses pintu gua, dia tak datang dengan Vespa. Kasim Baba dia datang dengan lori terus. Ingat. Jangan sekali-kali buka akses pintu gua. Nanti Kasim Baba datang dengan lori. Tengok kat lori dia, apa yang tinggal? Pelampung SM Duta pun dia ambil. Nasib baik engkau panas. Kalau engkau tak panas, dengan engkau pun aku ambil. Tak ada apa, kosong dalam gua. Inilah yang akan berlaku kalau anda buka akses itu. Kita tak bagi bukan dari sudut sebenarnya akademik ataupun ilmu. Kita tak bagi dari sudut politik dan keselamatan akidah anak anda di masa depan. Bayangkan kalau ini dapat berlaku. Ada sebuah artikel yang anak anda baca. Tuhan ini Allah, Tuhan ini Allah. Tuhan ini suruh semayang 5 kali sehari. Tuhan ini suruh semayang hari Ahad saja sekali. Anak-anak nak yang mana? Agak-agak anak anda nak yang mana? Ni Allah, ni pun Allah juga Tuhan kita. Ni 5 kali. Banyaknya, ni sekali je. Itu pun hari Ahad. Ni kalau berzina, kena rejam. Ni kalau mencuri, potong tangan. Ni, Father boleh ampun dosa. Agak-agak nak pihak mana? Ini bahaya. Itu sebab kita tak bagi. Jadi contohilah. Siapa? Contohilah Firamli lah buat filem ni. Bagi kita faham. Baik. Di mana tadi Melalut ni? Pangkal dia duduk mana? Pangkal dia di mana tadi? Ai. Ya, Alhamdulillah. Ai inilah agama Kristian melalui surah Ali Imran. Yang ketiga N, surah An-Nisa itulah. Senjata paling utama selain daripada rosakkan adab dan akhlak dan masuk cucu agama, perempuan lah. Guna perempuan. Berapa banyak pemimpin, raja dan pemerintah yang boleh bisa jatuh dan layu kerana hanya seorang perempuan. Tak payah sebutlah siapa tak. Maksudnya dengan perempuan ini, lelaki boleh cair. Kadang-kadang boleh jatuh dalam longkang kerana Ghalib tengok perempuan cantik. Jatuh dalam longkang, Ghalib tengok perempuan seksi. Perempuan nombor 3. Dan perempuan ini dia boleh keutarakan melalui artis. Perempuan-perempuan seksi, perempuan-perempuan joget, artis-artis lucah dan sebagainya. Yang seterusnya G, berpaksikan kepada surah Al-Ma'idah. Al-Ma'idah ialah groceries. Anda tahu ialah groceries itu ialah makanan-makanan anda. Dan dia akan datangkan apa jua yang bersifat iklannya hebat tapi di luarnya tak berapa nak hebat. Anda tengok iklan McDonald, tengok rasakan dengan sebiji ni memang kenyang. Besarnya memang tak habis. Tapi kalau pergi beli betul, 2 biji pun rasa tak kenyang lagi. Itulah untuk anda G Groceries Ma'idah. Tak kira atas nama KFC, tak kira atas nama McDonald, tak kira atas nama Mary Brown, tak kira atas nama Subway, tak kira atas nama Burger King, tak kira atas nama Pizza Hut. Apa saja. Minuman, Coca-Cola, Pepsi, yang seangkatan dengannya. Hari itu pun kita dah sebut banyak kali. Saya pun muak dah nak sebut. Tentang isu apa hari itu? McDonald. Isu apa? McDonald hari itu, tak ingat?
Isu boykot tak? Sibuk kita nak boykot McDonald. Kita sibuk nak boykot McDonald, kita lupa rakan-rakan seangkatan yang lain. Pasal apa McDonald kena, KFC tak kena? Pasal apa McDonald kena, Pizza Hut tak kena? Apa yang lebih sangat kepada McDonald? Oh Ustaz, McDonald penyumbang terbesar kepada Israel. McDonald penyumbang terbesar kepada Yahudi. Dana-dana duit kita makan kat McDonald sampai kepada Yahudi. Mereka beli peluru, mereka beli senjata tembak orang Islam Palestin. Anda sedar, anda tahu itu semua. Sebab anda belum kenal ketiga-13 keluarga besar mereka. Tapi kalau saya buka circle yang lebih besar, pembulatan bumi dan dunia yang dikawal mereka secara lebih besar, anda akan terkejut. Sebab yang kena ialah batang hidung anda. Sebab apa? Sebab anda hanya sebut tentang McDonald yang memang anda tak makan. Anda boleh boykot KFC yang memang anda tak makan. Tetapi kalau saya sebut tali barut mereka, seperti Toyota anda, Nissan anda, Honda anda, Mercedes anda, BMW anda, apa anda nak kata sekarang? Ini adalah rakan rapat dan penyumbang terbesar kepada dana Illuminati Freemason. Habis nak bom kereta saya Ustaz. Nak bakar kereta saya Ustaz. Nak jual kereta saya Ustaz. Saya makan dekat McDonald RM20, dah kenyang. Dan RM20 itulah yang sampai kepada Israel. Kereta anda RM20 kah? Kereta anda beratus ribu. Kereta anda 90,000, 80,000 dana anda sampai kepada Israel. Depan McDonald bising, lepas sembahyang Jumaat terus berkumpul, lepas sembahyang Jumaat berpeluh. Pi dengan kereta Nissan tak malu sungguh tak? Inilah yang berlaku sebab anda tak pernah tengok keseluruhan. Siapa yang anda lawan, siapa yang anda tentang. Anda nampak cipisan tentang makanan, anda nampak cipisan tentang minuman. Tetapi anda tidak lihat secara circulation, pembulatan dunia ini yang dilakukan oleh mereka. Dan anda memang tidak akan mampu keluar lagi. Saya dah sebut di mana-mana sekiranya anda nak keluar, anda kena duduk di mana lan? Anda kena duduk dalam hutan dan dalam gua. Kalau anda nak betul-betul selamat, anda tak boleh duduk di sini. Anda kena duduk dalam hutan, anda kena duduk dalam gua. Nak makan kayuh perahu sendiri, pancing ikan sendiri. Tak ada syubhat. Nak makan sayur, tanam depan gua anda, tanam depan pondok anda. Tak ada syubhat. Anda duduk di sini macam-macam yang ada. Sebagai contoh, anda membesarkan anak anda sekarang. Kakak belajar rajin-rajin, abang belajar rajin-rajin. Untuk apa? Dapat masuk universiti, dapat masuk IPTA, IPTS. Dapat gaji yang bagus, gaji yang lumayan, menjamin hidup, menjamin masa depan. Dan kehidupan yang sempurna yang dicanang di mana-mana hari ini, anda harus punya rumah sendiri, kereta sendiri, kenderaan sendiri, perkakasan sendiri. Dan anak anda nak beli rumah, anak anda ada cash atau tidak, 300,000. Anda sendiri pun ada cash atau tidak, 300,000. Cara yang terbaik ialah anda akan terperangkap dengan LOAN. Siapa yang beli rumah cash di sini, angkat tangan. Itulah yang terselamat. Oh, tak ada pula tak? Habis nak bercakap tentang lawan Yahudi. Nak bercakap tentang lawan Israel. Loan pun kita dah tak lepas. Kereta pun kita loan juga. Motor pun loan. Sofa pun loan. TV pun loan. Peti ais pun loan. Itu pun kalau wasiah dengan long one buat selipar Jepun RM10, 5 kupang seminggu pun nak loan juga. Inilah yang anda terperangkap. Nabi dah sebut suatu hadis di akhir zaman. Kalau anda cuba mengelak daripada riba pun, anda tetap akan terkena debu-debu riba. Anda sudah terperangkap. Dan anda tidak akan boleh keluar lagi daripada sistem yang sudah lama dibentuk.
yang paling kuat mencengkam anda ialah anda tengok di dalam internet. Tengok dalam internet. Ada suatu yang dinamakan sebagai YouTube. YouTube. Sepatutnya your tube. Ada R. Tube anda. Dengan tube ini, anda boleh salurkan information. Boleh salurkan maklumat. Boleh salurkan ilmu. Boleh samburkan pengetahuan. Tapi pasal apa nama dia YouTube? Bukan your tube. Sebab apa? Sebab sekarang memang anda sedang kena tiup. You ditiupkan oleh dia. Kita duduk dalam kepompong tiup ini. Saya dah sebut acap kali di mana-mana tempat, kalau anda betul-betul menginginkan ilmu yang sejati, anda tidak akan dapat kecuali daripada 3 benda. Nak ilmu yang sejati, tanyalah Tuhan anda, palinglah diri anda kepada Al-Quran. Itulah ilmu sejati. Yang kedua, palinglah anda kepada Nabi dan Rasul anda. Ikutlah sunnah-sunnah dan hadis Nabi. Dan yang ketiga, palinglah diri anda kepada guru-guru anda. Yang mampu membentuk anda ke arah kebenaran dan hakikat. Selain daripada itu, anda tetap akan berlaku kecederaan-kecederaan, kelompangan-kelompangan dan kekurangan dalam ilmu anda. Saya nak sebut satu benda. Kalau saya tarik 3 benda tadi, bayangkan yang anda duk mengaji pagi-pagi, anda duk mengaji petang-petang, saya pegang yang itu. Anda lepas mengaji baca tafsir 2-3 baris. Anda lepas mengaji baca terjemah 2-3 baris, saya pegang yang itu. Kemudian yang anda ikut sunnah-sunnah Nabi, baca dalam kitab hadis pun saya pegang yang itu. Kemudian yang anda belajar dengan guru anda, baik menerusi menadah kitab-kitab dan dengan ceramah seperti ini, saya pegang. Sekarang saya nak tanya, sekiranya saya pegang Quran, hadis dan guru anda tadi, ilmu yang ada kepada anda yang sekarang ini, di mana sumber dia? Di mana sumber ilmu anda sekarang? Quran saya pegang, hadis saya pegang, dengan guru yang anda menadah kitab di masjid dan surau saya pegang, ilmu yang ada dengan anda sekarang, anda dapat dari mana? Anda memang di-YouTube-kan. Apa maksud YouTube? Itulah media yang mengongkong anda. Anda dengar daripada television. Anda dengar daripada radio. Anda tengok filem. Anda tengok CD. Anda tengok TV. Anda tengok pawagam. Anda buka internet. Itulah ilmu anda. Tak ada. Kalau saya pegang 3 ni memang tak ada. Bayangkan orang yang tak ada 3 ni dalam hidup dia. Mengaji pun tak pernah, Nabi pun tak kenal, masjid pun tak datang, agak-agak dari mana ilmu dia? Dari mana? Memang anda duduk kena tiup. Anda duduk dalam tiup tu. Itulah sebabnya YouTube, bukannya your tiup. Itu bukan tiup kita, kita ditiupkan oleh dia. Anda duduk dalam kepompong ini. Dan kepompong ini anda akan mengalami 2 perkara. Kalau yang benar, benarlah. Kalau yang salah, salahlah anda. Ini yang harus anda fahami dengan sebaik-baiknya. Tetapi Yahudi yang perlu anda tahu ialah, yang ada persamaan dengan kita ialah antaranya, mereka juga wajib bersunat. Ini Yahudi yang baik-baiklah, Yahudi Safardi. Mereka juga dilarang memakan makanan yang haram. Mereka dilarang menyentuh anjing dan babi sebenarnya. Mereka dilarang memakan babi. Mereka dilarang meminum arak. Mereka dilarang berzina. Mereka dilarang membuka aurat. Mereka ada sistem halal dan haram sama seperti kita. Kalau kita disebut halal, mereka sebut kosher. Kalau Yahudi sebut kosher, itu adalah halal dalam agama mereka. Kita ada malam Nuzulul Quran. Mereka ada satu perayaan yang dinamakan Simchat Torah. Simchat Torah itu macam Nuzulul Taurat lah. Kalau kita hari Nuzulul Quran, Simchat Torah itu perayaan turunnya kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Baik, antara lain ialah kita menyambut Maulidur Rasul. Maulid Nabi Muhammad. Orang Yahudi pun sambut Maulid. Tapi Nabi apa? Nabi Sulaiman alaihissalam. Dinamakan Maulid Purim. Maulid Purim tu maulid menyambut hari kelahiran Nabi Sulaiman. Mereka sambut.
Kita Nabi Muhammad. Kalau hari puasa, kita dinamakan bulan Ramadan. Mereka dinamakan Yom Kippur. Kena puasa 26 jam. Kita hari raya Aidilfitri. Mereka hari raya Rosh Hashanah. Hari Lebaran. Banyak sebenarnya. Sebab kita ini adalah agama samawi. Nabi Musa, Nabi Isa dan Islam sendiri adalah satu punca, satu sumber. Yang dipanggil juga dengan kata lain agama Abrahamik. Agama yang berpunca daripada Nabi Ibrahim, Ismail dan Ishak. Ismail melahirkan agama Islam. Ishak melahirkan agama Yahudi dan melahirkan agama Kristian, sebenarnya agama Islam. Masih ada persamaan-persamaan di antara kita dengan mereka. Inilah yang Anda harus faham. Sekarang ini sebenarnya orang-orang Yahudi yang ortodok, yang baik-baik ini, suatu ketika telah diadakan macam kita tiket berarak tengah jalan pada tahun 2010 dahulu, saya ingat. 4 tahun lepas, kerana kemasukan TV-TV HD, kemasukan TV-TV LED, kemasukan TV-TV plasma. Orang-orang Yahudi ortodok, mereka mengharamkan TV-TV ini. Mereka tak haramkan TV. Mereka larang kemasukan TV plasma, HD, LED. Tapi kalau kita berebut tak? Berebut LED satu hal. Berebut, apa dia? Saiz TV. Rumah hang berapa? 42 inci. Oh, aku baru beli 68 inci. Kedai aku 72. Berebut. Sebenarnya anda tahu apa atau tidak mikroelektromagnetik yang terkandung di belakang TV anda? Kalau anda tengok TV melebihi 8 jam setiap hari, anda pernah tengok iklan Enmam. Anak anda minum susu Enmam, dia akan bertangkup sel-sel neuron otak anak anda. Tetapi 8 jam anda tengok TV tadi, dia akan memutuskan balik sel-sel neuron yang anda ada. Jadi otak anda akan bertambah cergas atau lemau. Otak anda akan bertambah lemau. Otak anda akan bertambah dungu. Otak anda akan bertambah lembab. Otak anda akan bertambah... Orang tua, kita panggil apa? Orang tua hampir kepada nyayuk. Kita akan jadi cepat nyayuk kalau tengok TV lebih daripada 8 jam sehari. Elektromagnetik tadi akan memutuskan satu persatu. Tetapi kita tak boleh hidup tanpa TV. Sebab itulah anda ditiupkan. Inilah senjata utama. Senjata yang paling berkesan duduk di dalam penjuru rumah anda sendiri. Itulah senjata mereka, televisyen. Inilah suatu bisnes yang dipanggil bisnes pembunuh kebosanan anda. Anda membunuh kebosanan anda dengan melihat televisyen. Angkat tangan kepada saya. Siapa yang malam ni TV dia rosak, dia boleh angkat, Ustaz, saya 3 bulan lepas ni baru saya beli TV baru. Angkat tangan. Malam ni TV dia rosak, petang tadi. 3 bulan lepas ni baru saya beli TV baru. Angkat tangan. Oh, tak ada. Agak-agak bila? Petang esok sampai dah van Cina hantar TV baru dah. Anda tak boleh bertahan walaupun seminggu. 3 bulan tak ada orang boleh angkat tangan. Sebulan mungkin tak boleh angkat tangan. Kalau awal bulan kena mungkin, Ustaz, ujung bulan ni gaji saya beli TV baru. Pasal apa anda tak boleh duduk kalau tak ada TV rumah anda? Cuba lihat kehidupan orang-orang tua kita dahulu. Bagaimana mereka mengisi kebosanan mereka. Bukan ada TV pun. Basikal buruk hebat dah tu. Pergi mana-mana jalan kaki. Kalau jauh sikit naik bas. Pergi ke padang jalan kaki, ke sawah jalan kaki, ke kebun jalan kaki. Petang-petang dia main wow, petang-petang main gasing. Malam, lihat kehidupan orang tua kita dulu. Apa yang mereka buat untuk membunuh dan mengisi kebosanan mereka. Mereka boleh hidup, tak ada masalah. Tapi kita menurun. Ataupun seperti lilin yang dimakan api. Sama seperti yang digambarkan dalam filem Lord of the Rings. Dalam itu ada adaptasi-adaptasi figura-figura. Nama-nama yang dimaksudkan di dalam fenomena akhir zaman. Anda akan lihat satu dinding yang tinggi dan tebal yang mengawal Sauron. Itulah yang dimaksudkan sebagai Isengard.
iaitu tembok Ya'juj dan Ma'juj. Dalam tu ada tentera-tentera Dajjal yang dinamakan The Wish King. Itulah Ya'juj dan Ma'juj. Ada lelaki yang berpakaian putih, berjanggut panjang, rambut panjang, itu adalah Gandalf. Siapa dia? Imam Mahdi. Ada yang muda, yang berwatak pahlawan, Aragorn, itu adalah Nabi Isa alaihi salam. Tetapi dalam banyak-banyak watak ini, Nabi Isa tenggelam, Imam Mahdi tenggelam, Sauron tenggelam, Wish King tenggelam, Isengard tenggelam. Tapi yang paling banyak dipaparkan ialah watak Prado, yang bawa cincin tu. Jadi Prado ni kita nak bandingkan dengan siapa dalam hadis-hadis fenomena akhir zaman? Siapa Prado? Imam Mahdi dah ada, Nabi Isa dah ada, Ya'juj Ma'juj dah ada, tembok dah ada, Dajjal dah ada. Prado tu siapa? Prado tu siapa? Prado tu ialah orang-orang yang duk tengok TV tu lah. Prado tu ialah anda semua. Prado sedang melakonkan watak kita semua. Dalam filem tu, tak ada tuan punya cincin. Tajuk dia Lord of the Ring, tuan punya cincin. Cincin tu bukan cincin Imam Mahdi, bukan cincin Nabi Isa, bukan cincin Dajjal. Cincin tu adalah kita. Kitalah tuan cincin, kitalah Lord of the Ring. Duk cari tak siapa Lord of the Ring? Siapa Lord of the Ring? Hak duk tengok TV tu lah Lord of the Ring. Anda tahu tak apa yang dimaksudkan dengan ring? R-I-N-G. Semua akronim huruf R-I-N-G adalah adaptasi daripada surah-surah awal Al-Quran selepas Al-Fatihah. R adalah adaptasi surah Al-Baqarah. I adalah adaptasi surah Al-Imran. N adaptasi surah An-Nisa. Dan G adaptasi surah Al-Ma'idah. Sebab Dajjal dan Yahudi mengetahui rahsia ini. Sebab itulah mengapa selepas Al-Fatihah Allah terus datangkan surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah memang tidak ada cerita lain Nabi Musa dan bangsa Bani Israel. Musuh utama paling patut kamu kenal ialah Yahudi. Musuh utama patut kamu kenal ialah Israel. Dan R itu ialah akronim daripada perkataan reload. Reload. Sebab sifat bagi orang Yahudi, mereka tak akan kacau dari sudut agama. Mereka tak akan kacau dari sudut akidah. Mereka tak akan kacau dari sudut kepercayaan. Mereka akan kacau dari sudut adab. Mereka akan kacau dari sudut sifat-sifat akhlak anda. Mereka akan merosakkan akhlak dan kehidupan Islamik anda. Dan dia akan reload apa jua untuk anda. Anda nak penyanyi karaoke, dia reload untuk anda. Anda nak joget, dia reload joget untuk anda. Anda nak akademi fantasia, dia reload akademi fantasia. Anda nak mentor, dia reload mentor. Anda nak kelab malam, dia reload kelab malam. Anda nak lucah, dia reload lucah. Anda nak perempuan seksi, dia reload perempuan seksi. Anda nak pawagam, dia reload pawagam. Tapi satu benda, reload yang kita tak boleh tinggal ialah reload topak prepaid anda. Jangan tak reload, kalau tak reload tak boleh bercakap. Hak lain, jangan. Lihat sekarang, setelah apa yang dia reload, apa yang berlaku kepada anak muda Islam sekarang. Bukan sahaja di Pulau Pinang, bukan di Malaysia, di seluruh dunia. Apa yang berlaku? Anak-anak muda kita sekarang lebih kenal artis atau sahabat-sahabat Nabi. Anak kita sekarang lebih kenal penyanyi atau sahabat-sahabat Nabi. Anak kita sekarang lebih hafal nama-nama pemain bola dan pasukan kegemaran atau sahabat Nabi. Kalau pasukan Barcelona dia minat 11 pemain daripada penjaga gol sampai penyerang semua dia hafal. Kalau dia minat MU daripada penjaga gol sampai penyerang semua dia ingat. Cuba suruh 5 orang sahabat Nabi.